Tadi lepas makan, tinggallah Speedmart. Ternampak pula yang ni dah digantung. Memang tak ada orang nampak lagi rasanya ni. Sebab itulah boleh dapat ni. Kalau tak, mesti dah kena ambil. Tengok kad pun cantik lagi. Nampak tak? Berkilau-kilau lagi. So, kita dapat Mercedes-Benz CLA-HW. Okay, memang tayar dia belakang hitam, depan oren. So, kita tengok sikit, zoom secara dekat. Nampak tak? Hot Wheels 68 tu. Okay, spoiler dia ada logo Mercedes. Lepas tu kita tengok belakang dia. Ini elok. Belakang dia ada detailing. So nampak dah lampu brake tu kan. Dengan spoiler warna hitam lagi. So kita tengok bahagian atas dia. Atas dia cantik. Cantik. Cantik sangat atas dia. Okay, daripada atas tu nampak tu dia Mercedes-Benz 68 logo Merc lagi kat depan tu. So, tengok bahagian depan dia. Ni depan dia. Pun dia buat juga detailing dia walaupun logo Merc tu tak berapa nak terang. Tapi sekurang lampu tu ada. Okay, bawah dia macam ni je lah. Kenapa bawah nampak macam murah sangat? Plastik macam tu je. Macam murah sangat. Okay, tak apalah. So, ini bahagian belakang Mercedes-Benz. Berarti itu je lah. Okay, memang cantik. Jadi, kita tambah collection lah yang ni.